Alhamdulillah anak-anak, setelah kita faham segala hukum nun mati pada perjalanan yang lalu ya. Nun mati, mim mati, dan baris dua. Begitu juga segala perkara tentang makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Di mana sifat zati anak sudah tahu ya, dia tidak boleh berpisah sekali-kali pada huruf. Dan sifat aridi tentu anak tahu, kadang dia berpisah, kadang dia tepat, ya, kadang dia beramalkan, kadang dia berpisah. Tapi yang perlu anak-anak sifat zati ini, yang mesti kita amalkan. Jadi apa yang telah kita pelajari selama ini anak, diharapkan semoga anak dapat membaca kitab suci Al-Quran dengan tepat dan fasih. InsyaAllah dari segi hurufnya. Dan dari segi hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari. Seterusnya anak, pelajaran kita kali ini, kita beralih kepada satu hukum yang bernama Ahkamul Mudud. Cuba ikut semua. Ahkamul Mudud. Cuba. Ahkamul Mudud. Apa artinya anak? Hukum-hukum mad panjang pendek yang kita nak pelajari sekarang. Yang terdapat dalam bacaan. Kadang-kadang panjang tu kasar, namanya 2 harakat. Kadang dia katakan tawassut 4 harakat. Kadang dia kata tul 6 harakat. Jadi ini adalah dalam pelajaran kita kali ini, hendaklah anak-anak ambil perhatian. Dalam Quran sana ada baca panjang pendek. Ya, ada panjang 2 harakat, ada panjang 4 harakat, ada 6 harakat. Apa dia nak kata 6 harakat? Apa dia katakan mad? Cuba semua catat anak-anak. Apakah yang dimaksudkan dengan mad ini? Mad ialah arti memanjangkan bunyi huruf mad. Kita tahu ada 3 huruf dulu kan? Alif, waw, ya. Itu dia. Dengan kadar panjang yang tertentu. Bila? Ketika terdapat sebab-sebab yang tertentu. Sebabnya pertama sekali ialah alif. Dia 3 hurufnya kan? Alif. Yang kedua waw. Yang ketiga ya. Ini sebab dialah yang boleh huruf itu bunyi panjang. Kalau tidak kena 3 huruf ini, dia orang pernah mengatakan juga anak huruf saksi. Jadi huruf yang 3 inilah yang menyebabkan bunyi huruf-huruf itu panjang. Alif, waw, ya. Dengan syarat tentu anak-anak. Kalau alif mati dahulunya mesti di baris atas. Ya. Kalau waw mati dahulu mesti baris depan. Itu yang menjadi panjang. Kalau ya mati dahulu mesti baris di bawah. Ada yang kata ha, nu, hi. Ada yang terbalikkan pula kata nu, hi, ha. Ataupun misalnya kata qa, qi, ku. Jadi syaratnya apa anak? Syaratnya mesti huruf yang 3 ni mati. Dahulunya mesti sejenis dengan bunyi huruf yang berbaris tadi. Kemudian huruf man yang anak ada syarat lagi. Selepas dia tidak ada huruf hamzah. Dan tidak ada huruf mati, sukun. Kalau ada huruf itu, yang ada terdapat hamzah ataupun sukun, lain pula nanti bacaannya. Bagaimana anak? Jadi ketika kita nak baca mad yang kita ceritakan tadi ni, alif, waw, ya, yang mati 2 baris di atas, 1 baris bawah, 1 baris depan. Menurut ulama telah mengatakan tidak dibaca dengan kadar panjang 2 harakat. Apa itu 2 harakat? 2 kali dia punya, kalau tangan kita kata a, itu 2. Itu. A, 2. Qa, ja, 2 detik. Itu kadar panjang lebih. Itu kata 2 harakat. Yang 2 harakat anak itulah dinamakan mad asli. Ataupun mad tabi'i. Kenapa kata mad asli? Sebab asal daripada huruf 3 lah menjadi panjang. Itu sebab dia katakan mad asli. Ada pula dikatakan mad tabi'i. Ulama mengatakan mad tabi'i kerana orang yang mempunyai tabiat yang sempurna. Dia tidak membaca lebih panjang atau mengurangkan. Kalau qala dia kata qala, dia tak kata qala. Dia tak ada pendek qala. Dia mesti ikut betul-betul bunyi 2 harakat. Yang 2 harakat tepat. Orang yang punya tabiat yang sempurna, yang waras, dia tidak sekali-kali memanjangkan bunyi huruf-huruf mad tabi'i ini selain daripada 2 harakat, tak kurang dan tak lebih. Jadi dalam resam Utsmaniyah anak, kita akan lihat selalu kadang-kadang alif panjang ni tak ada dengan 3 alif pendek. Itu juga adalah mad tabi'i. Jangan silap anak-anak. Ya? Dalam kita baca Quran nanti, ada juga alif pendek. Dia juga adalah menjadi mad
seperti alif yang panjang juga. Hukumnya sama. Ini menurut Resam Usmani saja. Kalimah dalam bahasa Arab anak-anak, banyak terdapat huruf mad. Orang Arab selalunya tidak pernah memendekkan. Kalau dia panggil ya Ibrahim, dia tak pernah kata ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Dia mesti kata ya Ibrahim. Ta'ala huna. Artinya mai Ibrahim, mari sini. Dia tak pernah kata ya Ibrahim, ta'ala huna. Tak ada. Mesti diikut. Ini daripada tabiat orang-orang Arab. Dia mesti menjaga segala huruf-huruf yang mad ni dipanjangkan sebagaimana kendaki. Tetapi dalam bahasa kita Melayu anak-anak, ini kita tidak perlu nampaknya kepada mad. Katalah, kalau kita nak kata, mari kita baca. Kita tak pernah kata, mari kita baca. Tak pernah kita kata begitu. Kita sudah kata, mari kita baca. Kita tak pernah kata, mari kita baca. Ikut mad tak ada. Orang Arab tidak. Dia ikut betul-betul mana ada mad yang panjang, 2 harakat. Ini untuk perhatian anak-anak. Jadi pentingnya dalam baca Quran, tentang mad ni mesti kita ikut. Mesti kita betul-betulkan ikut berapa harakat yang kendaki. Jadi sebagaimana anak telah faham tadi, kadar panjang dia katakan 2 harakat ialah dengan cara meletakkan jari ke tapak tangan kita. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kata qala, qa. Kalau kita kata ba. Kalau kata ja. Itu 2 harakat lah. Jadi tidak terlampau lekas kita punya tangan. Dan tidak terlampau apa cepat tangan kita. Kerana dalam bacaan Quran ada 3-4 macam bacaan. Dia kata bacaan tartil, itu lambat sedikit. Ada bacaan tadwir, cepat sikit. Ada baca hadar, lagi cepat. Jadi adalah tangan menurut bacaan. Kalau bacaan lambat, dia ikut bacaan. Kalau sikit tepat, dia baca cepat, dia lekas cepatkan. Itu kita nak ikut bacaan-bacaan ini. Jadi anak-anak, beginilah cara yang dikendaki dalam baca Quran. Tangan kita ukur ya dengan tangan. Ataupun dia sebut 2-3 kali. Kalau 2 harakat, kata kalau qala, kita kata qaqa. Kalau ba. Yang kata 2 harakat. Kita boleh fikirkan. Mana tak dengan anak jari atau dengan 2 kali sebut huruf. Semua asalkan tidak melebihi 2 harakat. Qaqa. Itu 2 harakat. Sudah anak tahu ya bagaimana yang dikatakan 2 harakat tadi. Anak sekalian, jenis mad yang dibaca dengan 2 harakat ni yang masuk di bawah kumpulan kategori mad asli ada 6. Kita lihat kepada grafik anak-anak ya. 6 ini semuanya dia baca dengan 2 harakat. Kita lihat apa yang pertama sekali, namanya mad asli kalimi. Cuba ikut semua. Mad asli kalimi. Tengok grafik kita nanti dan catat. Ya, ada 6 ini semua dia baca 2 harakat, tidak lebih. Yang kedua, mad asli harfi. Cuba. Mad asli harfi. Itu yang kedua tu. Yang ketiga, mad iwad. Mad iwad. Yang keempat, mad badal. Mad badal. Yang kelima, mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Yang keenam, mad tamkin. Mad tamkin. Semua 6 mad yang nama anak-anak, semua dia baca 2 harakat. Sebab itu kita masukkan dalam kumpulan kategori mad asli. Kerana dia baca semuanya 2 harakat, 2 harakat. Setelah anak faham 6 mad ini yang dia baca dengan 2 harakat, cikgu nak kendalkan apa yang dia katakan mad asli. Catat semua ya. Apa yang dia maksudkan dengan mad apa? Mad apa? Mad asli. Mad asli ialah huruf mad yang terdapat pada kalimah perkataan. Yang tidak ada selepasnya huruf hamzah ataupun huruf sukun yang mati. Itu dia kata mad asli. Dia dapat mad tu dalam huruf kalimah perkataan, bukan dalam huruf. Dan selepasnya anak-anak tidak ada huruf hamzah atau sukun. Misalnya, tengok. Cuba tengok. Ala fil ardi. Cuba ikut semua. Ala fil ardi. La tu anak-anak, itu yang baca 2 harakat tu. Tapi fil ardi, kalau kita berhenti, ala fi, kena panjang juga. Tapi bila dia kena jumpa dengan hukum mati ni, dia tak boleh panjang. Ala fil ardi.
Itu dia. Ada dua kalau kita wakafkan sini. Jadi ala kita ambil saja. Kena baca dua harakat. Dalam bahagian ya, perhatikan. Tajri bihim. Cuba baca. Tajri bihim. Mana mad aslinya? Ri. Ini yang baca panjang dua harakat. Dalam misal waw, cuba tengok ala. Alla ta'lu alayya. Cuba. Alla ta'lu alayya. Mana yang panjangkan? Lu tu. Lu tu. Ini tiga-tiga ni, cuba nak perhatikan, semuanya dia katakan mad asli. Kenapa kata mad asli? Kerana yang pertama sekali, alif mati dulunya baris di atas. Itu ala. Itu dia kata mad asli kan. Kemudian yang kedua, ya mati dulu berbaris di bawah. Seperti apa? Tajri. Itu kata mad asli namanya ya. Baca dua harakat. Kemudian dalam waw mati dulu berbaris di hadapan pula. Seperti apa anak-anak? Ta'lu. Semua tiga-tiga misalnya kita lihat, selepasnya tak ada hamzah. Dan tak ada huruf yang dimatikan. Ya? Maka sebab itulah, kita baca dengan dua harakat tepat. Tak boleh lebih. Kalau dikurangkan, maka salah bacaannya. Kalau lebih juga, salah bacaannya. Jadi yang salah macam mana? Kalau kata qala tadi, kita kata qala. Qaf tu tak dipanjangkan. Qaf, alif, lam, kemudian kita baca qala. Salah lah. Kita kena baca qala, baru tepat. Itu dia sebab dia kata mad asli mesti baca dengan dua harakat. Oleh itu anak-anak, kita wajib memelihara dan menjaga ukuran bacaan yang dikatakan dua harakat ini dalam mad asli. Itu dia mad asli anak. Kita sudah tahu apabila terdapat hukum mad dalam perkataan, dalam kalimah. Kita beralih pula kepada bahagian kedua anak. Seterusnya beralih kita kepada bahagian kedua, namanya pula mad asli juga tapi harfi. Ini dia. Mad asli harfi. Cuba ikut semua. Mad asli harfi. Kenapa pula kali dia katakan harfi anak-anak? Ini hanya terdapat pada 5 huruf pada awal permulaan surah Al-Quran anak-anak. Tak banyak. Mad asli harfi ini kita dapat 5 huruf saja. Kerana huruf-huruf ini dieja dengan 2 huruf. Kita jumpa sana dalam Quran ada ha. Ha saja, tapi sebenarnya dieja dengan 2 huruf. Ha alif. Kalau ya, dieja dengan apa? Ya alif. Kalau ta, dieja dengan ta alif. Kalau ha, dieja dengan ha alif. Kalau ra, dieja dengan ra alif. 5 huruf ni ada terdapat dalam awal permulaan surah Al-Quran. Semuanya huruf yang 5 ni dia baca dengan 2 harakat, maka dia dinamakan mad asli apa harfi. Jadi macam nak baca? Cuba nak baca cuba. Ha, cuba. Ha. Ya. Ya. Ta. Ta. Ha. Ha. Ra. Ra. Itu 2 harakat. Kalau orang baca ha, tak cukup 2 harakat. Kalau baca ya, tak cukup. Kalau baca ta, tak cukup. Kalau ha, tak cukup. Kalau ra, tak cukup. Mesti 2 harakat. Ha. Itu baru tepat. Ya, tepat. Ta, tepat. Ha, tepat. Ra, tepat. Kalau lebih pada ini, panjang pula. Kalau baca begini. Ha. Dah panjang. Lebih pada 2 harakat pula. Kalau orang baca Yasin, dia kata Yasin. Lebih pula. Tak boleh. Dia mesti ya. 2 harakat mesti. Jadi semua huruf-huruf yang ada pada awal Quran ini, yang 5 ni, wajib dibaca dengan berapa harakat? 5? 5 huruf ni baru baca? 2 harakat. Baik. Kenapa dikatakan harfi anak-anak? Kalau tadi asli. Asli kalimi. Kali ini asli harfi. Sebab dia berupa huruf, bentuk huruf. Dia tidak difahami maknanya. Apa itu ha? Apa maknanya? Hanya Allah SWT yang mengetahui. Ya, kita tak tahu maknanya. Ta, tak tahu maknanya. Ha, tak tahu. Jadi dia bagian huruf. Maka sebab itu anak-anak, dia katakan mad asli harfi. Jadi bezanya kita tahu. Kalau mad ada dalam kalimah, dia kata kalimi. Kalau mad terdapat dalam huruf, dia kata harfi. Bacaannya tepat anak-anak. 2 harakat. Tidak boleh lebih baca pada 2 harakat. Jadi anak telah faham sekarang. Apa arti mad? Apa arti asli? Ya? Apa arti kalimi?
Apa erti harfi? Kali ini, berapa harakat pula kita nak baca? Sudah tahu mesti baca dengan 2 harakat. Apa syaratnya? Selepasnya tidak ada huruf hamzah dan tidak ada huruf apa? Sukun, huruf mati. Ada latihan anak-anak kali ini. Cikgu nak baca satu surah daripada Al-Quran. Nak tengok ada tidak sini yang kita pelajari tadi tentang mat-mat ni. Cuba nak dengar semua dan ikut bacaannya. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dengar betul-betul bacaan cikgu, kemudian kita tahu ada tak sini mat yang kita sedang pelajari tadi ni. Apa? Tentang mat tabi'i atau mat asli saja. Ada tak? Bagaimana berapa harakat kita nak baca sekarang? Dengar lagi dan ikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan anak, kita cuba sekarang tengok. Cuba kita minta kepada Zahrah sekarang. Apa ada hukum yang kita baru pelajar sekarang dalam sini? Ada tak jumpa di sini? Cuba. Ada cikgu. Pada iza. Iza. Katanya ada hukum sini. Tengok anak. Dalam iza sini, kita tengok grafik kita ni. Ya? Nampak grafik kita. Iza dia kata ada hukum sini. Tengok grafik ni anak. Ada iza. Apa hukum sini? Hukumnya mad asli kalimi. Mad asli kalimi. Kata dia anak. Betul tak? Kenapa kata-kataan mad asli kalimi? Cuba. Kerana dia kalimah cikgu. Kalimah. Terdapat mad dalam? Kalimah. Dalam kalimah. Arti ada bunyi panjang dalam kah? Kerana iza ni kalimah. Kalau cakap arti iza, apa artinya anak? Apabila? Itu kalimah lah. Berapa panjang kita nak baca sini? 2 harakat cikgu. 2 harakat. Cuba baca macam mana? Iza. Iza. 2 harakat. Alhamdulillah. Tepat. Sudah difaham. Baik, seterusnya kita tanya kepada Mastura pula. Ada tak lagi hukum-hukum di sini yang kita dapat dalam pelajaran ini, dalam mat-mat? Ada tak? Cuba. Ada cikgu. Iya. Itu zilza. Zilza. Tengok grafik kita. Betul lah anak? Za. Ada alif. Kemudian di hulu ada panjang pula. Apa baris atas pula. Iya. Apa nama hukum di belakang ni? Mat asli kalimi. Mat asli kalimi juga. Berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Cuba baca. Zilza. Zilza. Jangan lebih. Tepat. Mat asli kalimi. Ya, seterusnya kita tanya kepada Suhana. Ada tak apa lagi hukum di sini? Ada cikgu. Iaitu Laha. Laha. Zilza. Laha. Apa ni sekarang namanya? Mad asli kalimi. Mad asli kalimi juga. Kenapa mad asli kalimi? Kerana alif terdapat dalam Bukan alif. Mad katakan. Kerana mad terdapat dalam kalimah. Mad panjang terdapat dalam kalimah. Zilzalah itu satu kalimah. Berapa harakat baca? 2 harakat cikgu. 2 harakat. Tak boleh lebih. Sudah kita dapat anak tentang mad asli kalimi. Terus kita bertanya kepada Muhammad Izzat pula anak. Kita baca. Tengok cikgu baca sekarang ya. Ada berapa surah sini, ada berapa huruf-huruf. Tengok cikgu baca. Hamim. Yasin. Ta. Sim. Mim. Alif. Lam. Ra. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. Tengok. Semua huruf ni di awal surah. Cuba yang pertama cikgu tanya kepada Mak Izzat. Apa kita dapat hukum sini? Ha, mim. Cuba. Huruf ha cikgu. Huruf ha. Apa huruf ha ni? Dia huruf mat tabi'i harfi. Mat tabi'i atau man asli Harfi. harfi. Kenapa kata harfi? Kerana dia huruf terdapat 5, dia 2 harakat. 5? Terdapat 5 huruf. 5 huruf. Ini huruf apa? Huruf ha. Huruf ha. Kerana terdapat dalam Quran ada 5 huruf yang dia dalam mad dalam huruf. Mad dalam huruf. Tapi nampak hurufnya satu je macam mana? Ha saja. Dia kena 2 harakat cikgu. Yalah, apabila dia eja
baru dia kata ha'a alif. Kan cikgu Rasul katakan, apabila dia eja dia ha'a alif. Kalau tak eja nampak ha saja. Tapi sebenarnya dia eja ha alif. Maka alif ni menjadi mad, dia panjang baca berapa harakat? 2 harakat. Itu dia anak. Ha, mim. Baik, cuba dalam Yasin kita tanya kepada Taha pula. Apa sini yang ada dapat kita? Huruf ya, cikgu. Huruf ya. Apa nama hukumnya? Hukumnya mad asli harfi. Mad asli harfi. Berapa harakat? 2 harakat. Cuba baca. Yasin. Betul. Ya, 2 harakat. Baik, kita tanya kepada Muhammad Amin pula. Cuba. Ta, sin, mim. Cuba baca. Po, sin, mim. Ta, sin, mim. Sin panjang, mim panjang. Yang mana yang tak panjang ni? Huruf ta, cikgu. Ta. Kenapa tak panjang? Kerana dia mad asli harfi. Mad asli harfi. Kenapa kata mad asli harfi? Kerana dia huruf yang 5 itu, cikgu. Di antara huruf yang 5, dia baca dengan 2 2 harakat. harakat. Bila dia je dengan huruf apa kalau dia je? Huruf alif, cikgu. Alif. Apa bunyinya? Ta, Po, ta, alif. alif. Ta, alif. Dapat anak-anak dapat mad asli harfi. Kemudian kalau lam alif lam ra ni, kalau cikgu nak tanya tu tak dapat juga. Alif tak ada bunyi panjang. Lam panjang. Lam panjang. Ra masuk dalam mad asli harfi, 2 harakat juga. Yang banyak dalam sini anak. Kaf panjang. Ha 2 harakat. Sebab kita sudah tahu tadi ada ha ya tahara dia masuk dalam itu, baca 2 harakat juga anak. Kemudian apa lagi? Ha dengan ya, sini semua baca 2 harakat. Ain tak ada masuk. Sad pun tak ada masuk. Jadi artinya 5 huruf ni anak, kita sudah dapat dia masuk dalam kategori yang dibaca 2 harakat. Dan namanya pun lain. Satu mad asli kalimi, satu mad asli harfi. Jadi anak, kali ini kita sudah dapat faham. Setiap kali kalau nak jumpa dengan misal-misal seorang umpama ini, alif mati dulu baris atas, ya mati dulu baris bawah, wa mati dulu baris, bacalah 2 harakat kalau jumpa hamzah dengan baris yang mati. Begitulah 5 huruf yang kita dalam Quran ni, semuanya dibaca dengan 2 harakat. InsyaAllah, kita beralih pula kepada mad yang lain pada pelajaran akan datang. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.